Okey, ini adalah tutorial penggunaan e-book generator. Okey, ada dua cara kita boleh masukkan info. Kita masukkan secara manual di sini. Kemudian kita klik masukkan bilangan bab, berapa anggaran untuk satu bab, lepas tu gaya penulisan kita boleh masukkan dekat sini. Okey. Kemudian klik generate. Okay, untuk contoh ni saya akan buat e-book pendek saja. Bilangan bab 5, jumlah satu bab dalam 100 perkataan. Isi utama kita letak 3 je. Okey, jana rangka bab. Ada satu lagi cara tadi, nanti saya akan tunjuk satu lagi cara macam mana kita nak dia hasilkan e-book. Okey, so daripada tadi kita akan tunjukkan bab apa. So kat sini kita minta 5 bab, dia bagi 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau kita nak tambah secara manual pun boleh. Kita boleh padam, kita boleh alihkan ke atas, ke bawah. Okey. Kalau semua okey, kita boleh hasilkan e-book dan semua accept. Okey, dia akan ambil masa sikit. Dia akan nak dapatkan, dia akan tulis e-book tu, dia akan susun e-book tu. So benda tu akan ambil masa. Dia bukan sekadar hasilkan e-book saja, dia akan hasilkan e-cover, dia akan hasilkan bahan promosi juga. Okay, bahan promosi yang simple, termasuk juga landing page. Semuanya hanya step yang tadi je, buat, klik, settle. Okay, cuma dia akan ambil masa sikit lah. Okey, dah siap. So dia akan bagi kita, ni dia punya preview. Okay, kalau perasan kat sini ada placeholder untuk image, kita boleh masukkan secara manual. Dia akan bagi prompt untuk gambar. Kita boleh guna prompt ni buat gambar guna image generator dan guna kita upload secara manual. Okay, kita boleh download dalam format PDF, .docx atau doc. Okay, kemudian dia akan bagi e-cover 2D ataupun 3D dan juga poster pemasaran. Kita boleh generate terus kat sini. Cuma untuk generate kita ada limit harian lah. Limit harian dia tak lebih daripada total gambar dalam 20 gambar. Okay, so kalau kita generate untuk sehari, kita punya kuota tu akan berkurang. Kita generate satu je. Okay, andai kata kuota tu dah habis, kita boleh copy je prompt kat sini dan kemudian kita generate kat tempat lain. Guna image, mana-mana image generator. Okey, kemudian dia akan bagi juga landing page. Okey, ini preview dia. Dia akan bagi dalam format HTML. So boleh terus install. Siapa pakai OnPay, pakai BCL, pakai web hosting sendiri. So kita boleh guna format HTML. Gambar-gambar ni boleh tukar mana yang perlu. Ini boleh masuk gambar produk. Ini boleh masuk gambar mana yang bersesuai lah. Okay. Kemudian dia akan bagi juga kit iklan Facebook. Ada 3 variasi. Kita boleh guna copywriting 1, 2, 3. Headline pun dia bagi 3. Kemudian bagi image untuk iklan. Kemudian dia bagi prompt video. Okay. Sekarang kita boleh generate video guna AI kan. So ini prompt yang dibagi. Kita copy dan kemudian masuk ke dalam video, AI video generator prompt ni dan dia akan hasilkan lah. Okay, ini image iklan yang kita boleh gunakan untuk iklan Facebook. Alright. So senang kan? Okay. Saya akan tunjukkan cara yang kedua untuk hasilkan e-book. Basically step seterusnya sama, hanya permulaan je berbeza. Okay, so kat sini kita boleh terangkan e-book kita pasal apa. Contoh,
pengalaman peribadi seorang bilioner dalam bisnes F&B menghasilkan RM1 juta pertama beliau pada umur 36 tahun. Step by step, teknikal ada, inspirasi ada. Tone, bercerita, kelakar, inspiring, apa lagi? Banyak gunakan bullet point. Okay. So, ini kita punya penjelasan e-book yang kita nak hasilkan. Okay, isi borang secara automatik. Nanti dia akan isi semua benda-benda ni. Gaya penulisan, pencitraan santai, humoris, bla 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 bla. Okay, bila gambar kita boleh buat banyak, tapi untuk contoh ni saya buat sikit je. Okay. Isi utama perjalanan peribadi, strategi, bla bla, kisah inspirasi kiranya pada usia 36 tahun. Okay. Atau ada nak tambah? Do's and don'ts dalam F&B business. Okay, kita try buat 10 lah. 10 anggaran perkataan 100, boleh lah. Saya buat 150 lah. 150. Okay, jana rangka bab. So ni sama juga step macam tadi, semua sama, cuma awal-awal tu je berbeza. So kita boleh masuk secara penceritaan ataupun kita boleh masukkan point satu-satu. So ini idea dia, bla 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 bla. Okay. Kalau perasan, kat sini ada status-status comel-comel, pesanan-pesanan, tips-tips simple. Anda boleh baca lah sambil tunggu dia generate tu, boleh baca. Dia boleh gunakan tips-tips yang dia bagi ni. Okay. So ini e-book yang dah siap. Kita save as PDF. Boleh save kat sini. Kita boleh kita preview kat sini. Okay. Nak bagi lebih detail, kita boleh buat
jumlah perkataan untuk setiap bab tu lebih banyak. Tapi saya suka pendek-pendek macam ni, orang pun senang nak baca kan. Okay. Yang lain-lain sama. Yang lain-lain sama. Ini dia punya landing page. Sama juga ni dia punya image. Sorry, ni dia punya Facebook ads. Sama saja macam yang tadi. Okay. Baik, itulah dia tutorial ebook generator. So dengan tutorial ini sedikit sebanyak dapat membantu anda menghasilkan ebook menggunakan AI dengan minimum edit. Kena edit juga, kena buat factual check, takut ada kesalahan, kesilapan. Okay. Alright, baik, itu saja. Semoga dapat membantu anda berkarya dan menjana pendapatan yang lebih lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.